Bye. 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 Kita ambil kereta Beza. Tapi lagi motor. Kita pergi rumah terbalik tapi kita tak masuk lah. Tamparu. Okey, kita dekat Pekan Tamparuli. Biasa tengok dekat YouTube je, kali ni kita nak tengok depan sendiri. Jambatan Tamparuli. Sebenarnya macam gunung kan. Macam kita G ya. Pasar. Kat sana je murah je. Wah, cantiknya saya. Selamat datang ke Pekan Tamparuli. Let's go. Kita dah. Jalan goyang-goyang. Oh, ada. Itu ada kerbau mandi. Banyak kerbau ada sana tu, ada 3 ekor. Ada sedapnya kerbau tu mandi. Selamat datang ke Jambatan Tamparuli. Sebelum kami mula, boleh saya tahu kau berasal dari mana? Dari Kuala Lumpur, Ceras. Kuala Lumpur. Okey, sebagai pengenalan, kami adalah sukarelawan dari Persatuan Seni Budaya Toran atau lebih dikenali sebagai Pesta. Kami di sini tidak mengenakan apa-apa bayaran atau tiket untuk menaiki Jambatan Tamparuli atau melihat pesanan kami di sini lah. Kami hanya menyediakan donation box untuk tujuan kos maintenance Jambatan Tamparuli dan menyokong anak-anak muda yang berada di sini. Okey, sebelum kami memulakan persembahan, saya ingin memperkenalkan alat muzik tradisional yang berada di belakang saya, iaitu babadon. Yang kedua, saya yakin di Semenanjung pun ada dengan berlainan nama. Kalau di Sabah kami panggil kulintangan besi. Okey, yang paling khas sekali agak unik, so kami menggunakan selipar untuk menghasilkan bunyi dah, dan nama dia pun agak unik, yaitu bangau. Okey, sebagai tanda terima kasih sebab kamu bersinggah di sini, kami akan mengalunkan sebuah lagu, yaitu Jambatan Tamparuli. Yes. Oh.
mau bergambar di sini pun boleh, mau try Alif Muzik pun boleh. Dihalu-halukan juga. Thank you. Terima kasih ya. Tamparuli telah dibina pada tahun hidup di bawah tiang pertama. Okey, kita naik balik lepas tu. Kita naik balik. Ciao. Keledek campur tu ah. Keledek saja kan? Keledek. Wah, ni unik kat ni, keledek campur goreng ni. Keledek purple ni kan dia rangup. Dia ni goreng juraga pisang dekat Pekan Tamparuli. Baca dari mana? KL. Dari KL, jalan saja je. Tak pernah sampai lagi. Oh, baru nak sampai sini. Masya-Allah. Tengok ada adik kecil je niaga lah. Pandai. Kau hari ni? Kerja apa? Jadi. Oh, ni Pekan Tamparuli yang baru. Cantik. Warna-warni. Walaupun nampak macam simple tapi kalau nak semua barang aje lah. Kan? Semua barang keperluan harian ada. Nah, sekarang ni semua dah moden Barang jadi hardware. susah juga nak dapat macam ni. Pekan dia kecil lah, Pekan Tamparuli kecil lah. Bila dia bangunan lama macam tu, bila dia warna-warnakan dia jadi macam Ya. Bila zaman okey, itu je kita dekat Pekan Tamparuli, kita nak teruskan perjalanan ke Kundasang. ni pun ada ni perpustakaan negeri. Kita kat Kundasang. Ada perpustakaan negeri Sabah. Okey. Kita ke Kundasang. Wow, 517 km. Besar kan? Cantik. Nama dia pokok buka terbalik. Selamat datang kampung Kaung Lapai. Sayang tak nampak Gunung Kinabalu sana tu. Kabus tebal. Saya sekarang berhenti dekat Pekan Nabalu pukul 3 petang. Kita ada lebih kurang dalam 20 minit lagi nak sampai ke Kundasang. Tengok dekat dalam YouTube Pekan Nabalu ni macam cantik. Kawasan dia kalau kita tengok pemandangan sini kan, Gunung Gandang. Kabus, banyak jualan-jualan, craft tangan. Wah, cantik ya. Jualan craft tangan. Buah-buahan, sana ada pasar. Oh, sana pun cantik. Sana ada pasar buah-buahan. Mana? Pekan Nabalu. Pekan Nabalu merupakan sebuah pekan kecil di dalam daerah Kota Belud, lebih kurang 12 km dari Taman Kinabalu. Pekan yang terletak di atas pematang Banjaran Crocker. Oh, merupakan kawasan rehat terakhir sebelum ke ibu pejabat Taman Kinabalu. Pak ni baru tidak nampak macam ni bang. Sebiji Oh, kalau cuaca baik, kita akan nampak macam ni. Yes. Sekarang ni kita tengok gambar je lah. Kita ambil gambar je. Macam ni. Yes. Ambil dekat. Ni kalau baik. Gunung Kinabalu indah ketika matahari terbenam. Cantiknya. Gunung Kinabalu ni dia botak. Dia tak ada apa-apa. Sekarang yang sebenarnya tak nampak apa. Reality. Men. Kena ada orang tu. Putih awan kapet.
Kita tengok sini pemandangan kita dekat Gunung Kinabalu. Lookout point. Tak nampak apa lah. Sejuk. Tak nampak apa, putih je. Sama gak nasib kita dekat Tasik Meninjau, dekat apa, puncak Padang Bukit Tinggi. Puncak Lawang Bukit Tinggi pun sama. Putih melepak. Putih. Tak nampak apa lah. Tapi awan pun gelap lah tu. Tengok tu. Ya. Awan gelap, nak hujan. Tak ada, tak hujan abah, ada mendung. Dia mendung kan? Cuaca sejuk. Tak Oh, hujan tapi pun, sini. ada hujan gerimis-gerimis sikit je tadi orang tadi kita cakap. Tapi besok pagi boleh perlalu sini kot. Tak nampak apa. Kita dekat mana? Kita dekat Pekanabalu, berlatarkan belakang Gunung Kinabalu. Dallas Waterfall. Yes. Pak Terjun. Okey. Hujan lebat dekat Pekanabalu. Hujan lebat betul. Angin. Kita kedengar angin. Sudah ada menembas satu barang di basah. Continue on Jalan Kupasal Kalawan for 2 kilometers. Tak je, tak ada. Okey, saya dah sampai dekat tempat yang nak check in. Saya check in dekat sini. Suwangno Homestay. Dapat bilik kat sini lah, murah jugalah. 1 malam 100 lebih je. Saya ambil 2 malam. Pemandangan memang terbaik. Pemandangan memang cantik. Gunung Ganang. Tapi memang betul Kundasang ni pemandangan dia cantik. Tapi cuaca hari ni tak berapa hujan lebat. Saya kena hujan lebat tadi dekat Nabalu. Lebat sangat. Sampai agak lewat target sampai pukul 3. Sekarang dah pukul 4.40. Okay. Yeah. Kita dah sampai. Okay, finally we are at our homestay. Tapi langit Tadi hujan lebat je. Tapi langit gelap ah. Di mana kunci? Ada tu ke dik? Ada. Buka balkoni ni. Wah, ikan besarnya. Woi. Tak ada balkoni. Tengah ada hutan lah. Dia tengah ada hutan pula, tengah ada gunung. Tak? Mana gunung ni? Itulah kami tak lihat. Ikan keli tu, besarnya. Keli Afrika. Mana kali? Mana? Tu. Uish. Tanam sayur.